Ternyata kandungan air dalam dia banyak. So sebab itulah dia gemuk kan. Kandungan air dalam dia cukup. Kandungan air di dalam timun ni lah. Cukup. Kalau biarkan lagi, dia nak jadi timun tua tu. Sebab dia dah masam sikit. Saya nak taruh sikit. Mungkinlah nak bagi anak rasa kan. Pedas. Tu anak saya makan sikit. Sambal bacang saya pedas.